Lepas ni takkan rasa lesu, letih, penat lagi. Kadang-kadang ada orang ni pagi-pagi tu dah start rasa lesu padahal waktu pagi ni. Jadi Syikah nak sarankan boleh try ashwagandha. Apa benefit dia? Dia boleh bantu untuk mengurangkan stres. Dan untuk yang mana selalu rasa lesu, penat, rasa macam lepas makan tengah hari tu rasa macam mengantuk-ngantuk, dalam meeting pun asyik mengantuk, ni makan ashwagandha. Sebab ashwagandha ni memang sifat dia macam tu untuk membantu untuk memberikan tenaga lah kepada pemakannya. Personally, Syikin pun pernah mengalami lesu yang macam tu. Jadi Syikin memang ambil lah ashwagandha. Nak ambil dia, ambil 2 gamis saja macam biasalah. Ambil 2 gamis, lepas tu kemam-kemam dalam mulut. Dia dah habis rasa dia, baru kita kunyah dan telan. Macam itulah. Dan efek dia, sebab sebelum ni Syikin pernah berjaga malam lah, tak tidur langsung. Jadi bila siang tu memang kepala rasa berat, rasa macam letih sangat-sangat lah. Bila dah rasa macam penat macam tu, so Syikin ambil 2 gamis. So dia boleh bertahan lah sampai petang. So waktu kita tidur ni kadang dia rasa macam mengantuk sangat. Jadi Syikin lepas dah ambil ashwagandha ni, alhamdulillah Syikin rasa okey. Dia tak rasa lesu lah. Dan kita boleh buat dah kerja-kerja kita macam biasa. Dan potensi untuk macam tu tak ada lah. Okay. Tapi malam still kena rehat lah. Tidur awal. Okay. So untuk yang mana yang nak juga, dalam ni dia ada juga vitamin D. So bagus juga. Vitamin D ni sangat-sangat diperlukan untuk semua orang. Terutamanya untuk yang mana yang fully breastfeeding, yang mana yang meningkat usia dia, memang kena ada vitamin D. So dalam dah ada. Dan rasa dia, rasa strawberry. Okay. So untuk yang mana nak juga menyegarkan diri, tak mahu lagi rasa lesu, letih, penat dan sebagainya, boleh grab ashwagandha ni dekat Beg Kuning Syikin.